Langkawi FM sebagai stesen radio nombor 1 pilihan anda. Saya Hafiz menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan sekarang ini saya tak keseorangan. Kita bersama dengan dua tetamu istimewa kita di Konti, iaitu Encik Muhammad Rizal Jasman dari Unicraft Work, pakar seni batik fosil. Produk utamanya adalah batik obit. Dan Encik Azizul Ahmad dari Ideacraft dan Wood Enterprise, iaitu seorang pakar seni ukiran kayu menggunakan kayu tempatan Langkawi sebagai bahan utama. Dan kita menampilkan dua penerima Jopak Ikon 2025 ni dalam kategori Jopak Produk sesi 2024 hingga 2027. Produk mereka mempamerkan kreativiti, identiti dan nilai Langkawi UNESCO Global Jopak sambil mempromosikan warisan budaya dan kelestarian tempatan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Konti Langkawi FM. Okay. Okey, Cik Rizal. Saya tanya Cik Rizal. Boleh ceritakan tak bagaimana batik obit ni mencerminkan identiti dan nilai Langkawi Jopak tu? Okey. Kita kalau cerita pasal Jopak ni memang semua orang tahulah. Jopak ni kita dapat pun daripada satu fosil dan diberi nama trilobite. So jadi saya sebagai pembuat batik di Langkawi ni telah dilantiklah jadi Jopak Ikon untuk buat satu produk untuk Jopak Produk. Daripada situ timbullah satu ikon yang baru lah kan dalam batik saya. Sebelum ni saya punya identiti cicak. Oh, sebelum ni cicak. Ya, saya. Jadi memang dekat Langkawi ni pun memang ada cicak lah. Kita panggil rock gecko kan. Tapi dia pun dalam arti kata satu spesies kuno lah di Langkawi. Jadi bila kita dah dipanggil untuk buat satu produk Jopak, so saya ambil trilobite ni lah sebagai dia punya maskot kan. Jadi batik saya ni biasalah kalau orang kata batik ni tak ada apa beza lah. Tapi daripada segi elemen yang saya sampaikan, saya terapkan dalam saya punya olahan batik saya berkenaan dengan Jopak ni adalah trilobite tadi lah. Itu yang dipanggil batik obit. Batik obit tu daripada trilobite tu lah. Maknanya sekarang memang pakai trilobite tu lah. Cicak tinggal terus. Nanti dulu. Stop dulu. Simpan dulu. Okey, baik. Bagaimana produk ni boleh membantu masyarakat dan pelancong memahami nilai Jopak tu? Okey. Kalau you tanya macam mana masyarakat boleh terima ataupun pelancong luar especially kita kata pelancong asing lah. Rata-rata ramai yang tak tahu apa tu trilobite. Jadi bila saya ada satu produk yang saya kata batik obit, so diorang agak teruja lah. Because saya kata kalau you nak tengok batik trilobite ni ada kat Langkawi. Because trilobite ni memang ada di Langkawi. Memang dekat sini je kan. Jadi kalau kita kata daripada medium batik tu, mana-mana negeri pun ada batik. Jadi yang menampakkan dia unik daripada saya punya olahan batik tadi tu, daripada segi warna dia dan juga daripada segi dia punya motif dia lah. Jadi bila kita cerita pada saya punya pelanggan ataupun pengunjung pelancong, dia orang agak tertarik lah satu benda yang baru kan dalam batik. So kebanyakannya bila kata dia orang pakai baju batik saya ni, dia ada cerita lah. Cerita pada kawan-kawan dia pergi Langkawi, dia ada satu momento sebenarnya yang boleh dapat kat Langkawi je. Betul. Maknanya bila pakai tu memang dapat mana kan baju ni. So bolehlah cerita hanya dekat Langkawi. Baik, kalau mesti ada banyak kan pengalaman menarik sepanjang buat batik ni kan. Boleh tak kalau nak kongsi sedikit sebanyak dekat kami? Okey, pengalaman saya buat batik ni kalau nak cerita bukan pasal
Obit sajalah. Kan, sebab saya lama dah berkecimpung dalam batik ni, especially dekat Langkawi. So kita banyak engage dengan pelancong luar, asing. Saya banyak buat batik di hotel-hotel. Okey. Jadi saya punya batik ni saya jadikan dia satu educational punya craft. Okey, di mana kalau saya cakap kita nak buat batik hari ni, kita ada satu motif. Okey, dan saya akan ceritakan daripada mana datangnya motif ni, porcelain ni, berapa lama dia hidup, sekarang ni dia dah tak ada kan. Jadi itu yang membuatkan saya punya, kalau nak ikutkan kenangan manis dia tu, apa yang saya keluarkan tak sempat saya nak simpan lah. Saya tak ada, saya sendiri tak ada koleksi. Memang sold out. Macam tu lah. Itulah dia punya pengalaman dia kan. Jadi sekarang ni macam saya kata tadi lah, cicak kita simpan dulu. So sekarang ni everyday saya punya kerja ni try lo baik je lah. Betul. Kita kena ikut peredaran zaman. Nanti bila dah banyak, dah biasa, dan kita akan mungkin cicak tu dia akan up balik ataupun ada fosil-fosil baru, mana tahu kan. Baik, apa harapan Cik Rizal lah untuk batik Obit? Harapan lah, mestilah ada harapan. Sebenarnya harapan saya ni besar di Langkawi. Sekarang ni kita duduk di bawah Jepak Discovery Center di Keling. Jadi sekarang saya punya produk ada banyak di sana lah. Tapi saya punya harapan ni kalau boleh, saya nak ada satu studio batik kita kat sana. Yang mana bila pelancong datang, kita boleh cerita berkenaan dengan Geopark. Dan at the end, daripada dia punya journey dia, dia punya perjalanan dia pergi ke pulau-pulau. So dia akan dapat satu benda yang, maknanya saya di sini, saya lebih suka engage dengan pelancong untuk dia buat. Dia alami benda tu. So dia akan buat untuk diri dia sendiri atau dia buat untuk kawan-kawan dia. Jadi dia ada cerita. Because kalau orang datang kat Langkawi ni, biasanya dia tahu ada pantai. Betul. Okay. So dia pergi waterfall apa semua. Jadi dia kurang dapat perhatian daripada Geopark. So saya sebagai selaku duta kecil lah, dalam Geopark produk ni, itulah harapan saya. Kalau boleh kita nak engage, yang mana kita boleh berinteraksi sendiri. Maknanya batik Obit ni dah ada showroom dia ke belum? Galeri lah. Belum ada lagi. Belum ada lagi, insya-Allah. InsyaAllah ada. Sebab kita perlukan apa orang kata one stop center kan. Jadi daripada situ boleh kita sebarkanlah maklumat tentang trial obat ni, di samping mempromosikan Langkawi itu sendiri. Baik. Seterusnya, banyak betul ni. Saya pun itulah. Sekarang kita dah dengar daripada Cik Azizul kita berkenaan dengan batik Obit. Cik Rizal. Alhamdulillah. Dan sekarang kita nak dengar pula daripada Cik Azizul sendiri, bagaimana seni ukiran kayu boleh menggunakan bahan tempatan Langkawi untuk promosikan nilai dan identiti Geopark tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama sekali dalam setiap ukiran saya ni memang kita menggunakan bahan tempatan lah kan. Sekarang saya banyak menggunakan kayu jati jati tempatan. Dan kita dapat tu dari hasil lupus taman kan. Maksudnya pokok yang lupus dari taman lah kan, kita potong yang hidup yang elok kan. Sudah yang tumbang, itulah yang kita gunakan. Dan dari segi dan dengan ini kita dengan maksudnya dengan bahan mentah dari memang lokal tempatan ni, kita mengangkat geologi, flora, fauna dan budaya Langkawi ni kan ke pesada antarabangsa.
maknanya kayu jati tu kita dapat daripada orang kata yang terbuang-terbuang, bukan Yang kita itu buang memang. Bukan kita potong-potong potong yang hidupnya. Memang Ah, kan kadang-kadang kita langkawi ni ada musim dia kan. Macam betul. musim ke-7 tu, musim angin tu kebanyakan dia tumbang kan. Kita So cuma akan dapat daripada kapal tu dah. daripada situ kita ambil, kita buat ukiran apa semua kan. Iyalah. Baik, bagaimana penggunaan kayu tempatan ni yang boleh memberi impak kepada komuniti dan bangsa-bangsa lain? Ini menunjukkan bahawa maksud dia bahan mentah tempatan ni kita menggunakan sebuah tempatan secara lestari lah kan. Maksudnya kita tak sia-siakan benda tu kan. Dan ini memberi manfaat untuk budaya tempatan kan. Maksud dia di Langkawi tu kita bahan tu, maksudnya barang saya ni kebanyakan kita Langkawi ni pasaran kita tu kita luas kan. Maksud dia bukan kita masyarakat tempatan tadi antara masa kan. Banyak pelancong-pelancong yang membeli kan. Maksud dia dari situ kita mempromotkan bahan mentah Langkawi kan. Maksud dia kayu jati Langkawi tu kan ke serata dunia. Jadi ada tak sepanjang ni nak tanya pengalaman menarik ataupun cabaran dalam menghasilkan ukiran kayu ni. Ke manalah tahu kan tiba-tiba ada pokok jati tumbang, telefon Cik Azizo kan, boleh doktor datang tolong ambil tak? Cabaran utama tu memilih kayu lah kan, memilih kayu sesuai, maksudnya memasukkan unsur geopak kan. Maksud dia kayu ni sekarang dia boleh menjadi satu medium pendidikan seni kan. Maksudnya maksudnya kepada kita tempatan pun kita ada pelancong-pelancong yang datang ke sini kan. Maksudnya benda tu memang kita boleh recycle kan. Kita buang dari kecil kayu sehingga sebesar kayu kita boleh guna benda tu kan. Boleh menjanakan income kepada kita punya penduduk Langkawi lah kan. Betul. Maknanya sebab apa orang kata kayu jati ni dia tahan lama. Memang satu dunia kenal kayu jati ni kan. Betul. Memang orang kata satu produk yang tak dapat disangkal lah. Jadi bila kita buat ukiran kayu jati ni, sebenarnya dia orang kata tinggal kita nak promosi je sebab orang memang dah tahu benda tu. Jadi memandangkan Cik Azizul menggunakan kayu-kayu yang terbuang ni, apa harapan Cik Azizul untuk masa depan Geopark Langkawi ni? Yalah, saya harap ke depan ni lebih ramai lagi orang mengenali produk Langkawi kan. Produk Geopark Langkawi yang berasaskan bahan-bahan mentah Langkawi kan. Diharapkan identiti Langkawi terkenal lah kan di seluruh dunia. Dan sekarang pun kita banyaklah pelancong, saya pun ada market ke luar negara sekarang ni. Ekspor keluar. Ekspor ke Belgium. Memang dia nak kayu Langkawi, kayu jati Langkawi. Mungkin kayu jati Langkawi tu lain kot daripada yang jati tempat-tempat lain tu. Masalahnya kan sebab sekarang kita ekspor ke Belgium, dia orang satu company Gadeco dia panggil kan. Dia market dia seluruh Europe. Kedai gift shop dia lah kan. Maksud dia kayu Langkawi dah kenal seluruh dunia lah sekarang ni. Tu adalah orang kata antara macam permulaan lah sebelum kita pergi ke menjelajah dunia kan. Kita bermula dengan Belgium dulu. Iyalah. Baik. Alhamdulillah kita dah pun sampai ke penghujungnya. Kita telah dengar pelbagai perkongsian daripada Cik Muhammad Rizal Jasman dan Cik Azizul Ahmad, penerima Geopark Icon kategori Geopark Produk. Terima kasih kerana berkongsi pengalaman, kreativiti dan sumbangan mereka dalam mempromosikan nilai, identiti dan kelestarian Langkawi Geopark. Kepada pendengar Langkawi FM semua, teruskan menyokong produk-produk tempatan dan usaha pemeliharaan Geopark. Nantikan lebih banyak perkongsian menarik dalam segmen Geopark Talk yang akan datang. Baik, sampai di situ saja. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik berdua kerana sudi hadir ke sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Jangan jangan seriklah datang konti ni. Baik. First time masuk konti ni kan. Itulah kekurangan apa kan. Baik, saya mendoakan semoga Cik Azizul dan juga Cik Rizal terus berjaya dan sambil tu membawa nama Langkawi ke serata dunia. Baik, kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.